BMW E90. Hitam itu menawan. BMW ni dia punya konsep warna hitam memang cantik lah. Ok, macam biasa kerosakan dia di bahagian LCD screen dah pudar, dah tak nampak, tapi di bahagian iDrive dia masih cantik. Kita try baiki. Alhamdulillah, ni lepas kita baiki, kita try pasang semula. Kepada sahabat-sahabat yang datang untuk baiki LCD screen, boleh juga nak custom panel meter, nak buat penukaran backlight ataupun nak tukar panel, beritahu kita awal-awal untuk kita buat preparation lah. Kita sediakan panel awal. Dan ini hasil dia lepas kita baiki. Alhamdulillah, kita boleh nampak dia punya LCD bawah tu dah boleh nampak cantik. Kepada sesiapa sahabat yang nak buat ataupun nak baiki LCD screen, boleh PM kita. Kalau jauh boleh post, kalau dekat digalakkan datanglah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.